Oh, Bejek. Ya, Bi. Macam mana kita nak tahu solat kita ni khusyuk ke tak? Mung semaya, Bi. Mung duk mikir lain ke, mung duk mikir gapo? Kadang ada juga mikir kau lain. Berapa persen mung mikir ke lain? Rasa banyak juga dalam 80%. Dalam 80%. Jadi mung tak khusyuk dah tu. Tu. Gana kita supaya kita khusyuk dalam solat. Sebelum saya royak cara dia mudah ya. Tunggu sehingga habis video. Ketika saya dah akak baju ni, puak ni duk khusyuk tengok ke baju ni. Jenama. Ya, itulah khusyuk. Fokus. Baik. Ni berang lah ni, Bib. Nak bakas saya, tak jual. Pertama baguslah bila kita dah sedar kita tak khusyuk. Kalau kita ni tak sedar, kita tak bertanya. Okey, khusyuk ni maksudnya supaya mu tengok drama, drama Korea. Kemudian mu ni lupa ke dunia, mu supaya duduk dalam drama. Fokus tu lah khusyuk. Okey. Tapi lah ni mu royak saat ni 80% duk. Maknanya mu tengok Korea, mu duk ingat ke hijau. Betul dah. Jadi mu tak cara marah pun cerita tu. Ya, betul. Kabar-kabar orang tanya, "Gana kesudahan cerita tu?" Mu tak tahu. Tak tahu ya. Kalau kita solat tak khusyuk, pas mu kata kau orang, dia tu tak solat. Setuju tak kalau aku kata berpura-pura ya solat? Panah video ni. Berpura-pura ya, Bi. Allahu akbar. Sejadah habis lembut deh. Betul. Hanya pergerakan. Ya. Betul tak betul? Sebab tu kita umat Islam tak tengok orang lain, tengok diri kita. Masih buat Allah benda-benda Allah marah lagi. Tu kata kalau tengok video ni duk nampak kau orang lain sia-sia. Nampak diri sendiri lah. Apa je kecek ni tengok diri sendiri lah. Pertama semaya tu dalam keadaan hina. Merasa diri hina. Aku penuh dosa. Yang pertama. Untuk mu merasa mu hina, start daripada ambil semaya lagi. Mu dah, ya Allah, Allah bagi aku tangan, tapi aku guna tangan untuk keburukan. Muka melihat benda tak molek. Start daripada situ lagi. Untuk khusyuk. Tapi kita gitu. Okey. Bawa rasa kehambaan tu, kehinaan tu. Tapi nak hina ke mana? Pik kapek comel. Faham tak faham? So, syarat pertama untuk khusyuk dalam solat, merasa diri hina. Jangan duk merasa mulia. Kita boleh sapa rumah Allah ni pun Allah yang gerakkan. La haula wala quwata illa billah. Anjay ni, Pik. Nak kau lagi? Merah. Tak lesah lagi tu, Pik. Lanjut. Untuk kita khusyuk dalam solat, bukanlah ketika solat itu. Faham tak? Mu ikhtiarlah nak khusyuk. Hari ni aku nak terus khusyuk. Mu tak akan khusyuk. Kalau di situ mu baru bermula nak khusyuk. Faham betul-betul. Saya ulas mula. Soalan mu lagu mana nak khusyuk dalam solat? Kalau ketika tu baru mu nak bermula khusyuk, sampai kemat mu tak akan khusyuk. Lepas tu kita kena bermula di luar solat. Di dalam solat tu ibarat periksa SPM. Periksa dah tu, test dah, lulus ke gagal. Jadi di dalam kelas tu lah kita berlatih. Kita ada tuition di harian kita tu di luar solat tu, dia panggil solat di luar solat. Ketika di luar solat tu lah kita astagfirullah, astagfirullah. Ingat ke Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Di luar solat. Bila di luar solat mu ingat Allah, baru mu boleh khusyuk di dalam solat. Di luar solat mu ingat dunia. Di dalam solat pun mu ingat dunia. Simple ke payah ilmu ni? Simple. Jadi jangan mencari khusyuk dalam solat, tetapi mencari khusyuk di luar solat. Maka jumpalah khusyuk di dalam solat. Praktis kejap lagi. Kejap habis video ni mu ingat astagfirullah banyaknya dosa. Berasa hina di luar solat. Baru berasa hina tu dibawa di dalam solat. Syukur di luar solat. Alhamdulillah boleh bergerak. Alhamdulillah anak hidup. Alhamdulillah bini hidup. Alhamdulillah air tertutup. Alhamdulillah. Di luar solat ni. Baru mu duduk Allahu akbar tu. Hak mu buat di luar tu. Masuk dalam peperiksaan tu.
Terima tak terima? Merah. Bersambung nanti kita kupas apa itu syurga, apa itu neraka. Waduh. InsyaAllah.